Kalau 170 pun tak boleh, ni buang jadi perempuan je. Aku ada profit ni set hari ni. Hasil dari profit ni, siapa pukul driver paling jauh, aku bagi $1. Transfer terus. Deal. Kalau kau paling jauh? Kalau aku... Okey, aku tak main lah. Kita start dengan Kimi Udin. Kita tengok total distance. Seorang 2 kali je. 64 pips. Pukulan kau selalu kat aku. Kimi Udin 132. Second. Aku. Ni aku first time. Selalu aku sepak bola, ni aku sepak golf. 10 pips. Second try. Beza semeter je. Engkau ni budak bola mana ni ha? Kau memalukan Spain lah. Next. John Cena. Kalau macam ni baik kau kita tembak burung. Oh tak. John Cena dapat 175 meter. Next. Prop trader. Kalau 170 pun tak boleh, ni buang jadi perempuan je. Oh, 18. Cover-cover yang pukul driver bawah 200 jadi perempuan je. Tu semua pondan. Tu ni pips at BE. Ni top student Haikal. Jangan malu aku, tolong lah. Tak akan malukan kau. Kau tengok ni. Haikal selain lahirkan trader power, dia lahirkan at the chamber. Come on, oh! 190 pace. Tetap pondan lah. Aku tahu cakap aku pondan paling kuat. Oh, Hold my driver baby. 220. Current winner at Ghazali. Next, Pak Long. Ni John Cena gemuk. Ini tak pondan gay. Golfer pukul driver 35 meter ni baik jadi pondan. Driver dia pondan. Ni Iron 7 ni. Tak payah pakai driver. Ya, ni real man lah. Oh! Good try. Selagi driver kau bawah 200, kalau kau claim diri kau golfer, baik kau duduk kat rumah merah. Ni aku tunjuk kat kau cara-cara golfer pukul bola macam mana. Hey, aku lagi jauh. Second try. Lebih kurang aku. Tak gay. So gay nombor 1 malam ini jatuh kepada Ed Dishambo. Pondan ngegame lagi sedap. Kau kena tanya Zack. Zack main pondan hari tu. Best tu tak ada Zack. Oh, best. Tadi kita dia $1 je. Aku bagi 5 lah. 380 je lah. Tak apa, aku bagi 500. 5,000 lah. Thank you. Zidil, you're the gayest of the gay. Shout out to Haikal lah. Dia ajar aku golf tak sampai 3 bulan pun. Aku dah power. Tekan link bio. Tekan 3 titik kat Kat atas. atas. Open in browser. Kalau belajar main golf, link kat bio.